Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya menunjukkan tempat jam 10.33 pagi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Encik Haikal dan juga Puan Mas atas segala perkhidmatan yang telah diberikan dan menunjuk segala makanan-makanan yang dihidangkan kepada pihak tuan rumah kita. Yang dihormati tuan rumah, ahli keluarga yang dikasihi serta para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rezeki yang berada di hadapan kita pada pagi ini bukan sekadar hidangan yang tersusun indah, bahkan ia merupakan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Tuan-tuan dan puan-puan, firman Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah daripada rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada kamu yang halal lagi baik dan bersyukurlah atas nikmat Allah. Pada kesempatan ini, pihak majlis dengan penuh takzim menjemput keluarga tuan rumah, khususnya Encik Razid dan Puan Zarina, dan juga ayahanda, bonda, datuk dan juga nenek serta seluruh ahli keluarga untuk bersama-sama menikmati jamuan yang telah disediakan. Semoga setiap rezeki yang dijamah menjadi asbab bertambahnya nikmat, kesihatan, kasih sayang serta keberkatan dalam kehidupan. Dipersilakan dengan segala hormat dan takzimnya. Sirih junjung penyeri laman disusun indah pantun tertib. Silakan menjamu rezeki hidangan, moga bertambah syukur dan adab. Padi menguning di hujung bendang, dituai petani penuh gembira. Rezeki Allah jangan dipandang ringan, mari nikmati penuh syukurnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, burung merebah berkicau riang, terbang rendah di pagi hari. Silakan menjamu dengan tenang, semoga Allah memberkati rezeki semua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tidak semua yang terhidang lahir daripada kemewahan, tetapi semuanya lahir daripada kasih sayang. Ada tangan yang memasak, ada tangan yang menghidang, ada tangan yang mendoakan, dan ada hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila rezeki dikongsi bersama, kasih sayang akan bertambah erat. Apabila silaturahim terus dipelihara, rahmat Allah akan sentiasa bersama. Jadi mudah-mudahan hidangan yang dinikmati pada pagi ini menjadi saksi bahawa keluarga ini dibina atas dasar kasih, hormat, syukur dan keberkatan. Dengan penuh rasa hormat, sekali lagi kami menjemput keluarga besar Encik Razid dan Puan Zarina serta seluruh ahli keluarga yang hadir untuk menikmati jamuan pagi ini yang telah disediakan oleh pihak Balai Rong Elayan Bintang Catering. Kepada para tetamu yang dikasihi, janganlah segan dan janganlah terburu-buru. Nikmatilah hidangan dengan penuh tenang sambil terus mengeratkan silaturahim. Jadi semoga setiap suapan menjadi ibadah, setiap pertemuan menjadi rahmat, dan majlis yang mulia ini terus dilimpahi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjamu selera. Bismillah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tempat jam 10.46 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para tetamu yang dirahmati Allah sekalian. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat lah ya. Itu Balai Rong MITC merupakan antara lokasi yang sangat sesuai untuk majlis perkahwinan, walimatul urus, majlis kesyukuran, korporat dan pelbagai program istimewa. Ruangnya luas, selesa, berhawa dingin serta mampu memberikan suasana yang indah buat mempelai dan para tetamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bak kata pepatah kalau mencari tempat berprestij, lengkap kemudahan, indah berseri, Balai Rong MITC menjadi pilihan. Jadi majlis dikenang sepanjang hari. Jadi buat bakal pengantin yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan dan mengurniakan majlis yang penuh keberkatan. Jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama mendoakan agar kedua-dua mempelai dikurniakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta rezeki yang melimpah ruah. Selamat menjamu selera. Jadi bunga melur harum mewangi disusun indah di atas dulang. Akad telafaz penuh bererti, semoga bahagia hingga ke syurga nanti. Jadi burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena, kasih diikat kerana ilahi, moga kekal sampai ke syurga. Bila tuan-tuan dan puan-puan, air jernih mengalir tenang, tempat berwuduk sebelum sembahyang, rumah tangga penuh kasih sayang, berpadukan sunnah sepanjang zaman. Jadi bukan emas menjadi ukuran, bukan permata menjadi hiasan. Takwa itulah sebaik bekalan bahagia dunia hingga akhir zaman.
Jadi para tetamu yang dihormati sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sedang merancang majlis perkahwinan, majlis walimatul urus, pertunangan, doa selamat atau majlis kesyukuran, insya-Allah saya Mat Rizki menjadikan perkhidmatan DJ dan pengacara majlis berkonsepkan Islamik. Di konsep yang kami bawakan bukan sekadar menghiburkan, bahkan menghidupkan majlis dengan selawat, doa, pantun, puisi, kata-kata hikmah serta pengisian yang sopan dan sesuai untuk seisi keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami percaya majlis yang indah bukan kerana gemuruh muziknya tetapi kerana keberkatan yang mengiringinya. Sekiranya berminat mendapatkan perkhidmatan kami pada masa akan datang, bolehlah berhubung melalui media sosial ataupun ada kontak nombor di atas meja ataupun di ruangan pintu masuk utama bersama dengan Balairong MITC. Terima kasih atas sokongan semua dan selamat menikmati hidangan. Dan saya akan tinggalkan anda seketika bersama lagu-lagu pilihan tuan rumah kita. Pastinya menghiburkan untuk anda. So, check. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 11.31 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam, para tetamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah tuan-tuan dan puan-puan menghadiri majlis yang penuh keberkatan ini dikira sebagai amal soleh dan menjadi asbab bertambahnya dan eratnya silaturahim sesama kita. Alhamdulillah. Jadi bismillah pembuka bicara, selawat diiringi doa mulia, datang bertemu membawa mesra, moga diberkati hidup bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, burung merpati terbang sekawan hinggap sebentar di hujung laman, silaturahim menjadi amalan, rahmat Allah turun berpanjangan. Jadi harum melati di tepi perigi, mewangi taman sepanjang hari, kasih kerana Allah kekal abadi, rumah tangga bahagia hingga ke syurga nanti. Jadi para tetamu yang dihormati sekalian, sementara menantikan ketibaan keluarga pengantin perempuan sebentar saja lagi, marilah kita sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak Balairong MITC bersama bintang catering. Jadi alhamdulillah pelbagai juadah istimewa menanti tuan-tuan dan puan-puan. Jadi antaranya kita ada nasi biryani yang cukup harum bersama dengan nasi putih. Seterusnya kita ada ayam masak merah. Lalu juga kita ada daging masak hitam, masak lemak rebung dan perut. Seterusnya kita ada salad segar, timun, kita ada ikan masin, sambal belacan serta kopok ikan. Buah kita ada buah tembikai sebagai pencuci mulut. Dan di sudut minuman pula tersedia pelbagai pilihan seperti air orange, sirap bandung, air jagung. Seterusnya kita ada air tembikai susu, air jambu batu dan juga air jagung serta air masak yang disediakan di konti ataupun kaunter buffet kita. Bagi yang menggemarkan ataupun bagi yang gemarkan minuman panas, kita ada sediakan kopi O dan juga teh tarik turut tersedia. Jadi jangan lupa menikmati aneka kuih-muih tradisional seperti kari puff, kita ada onde-onde buah Melaka dan juga seri muka dan pelbagai lagi. Turut disediakan bubur caca, bubur pulut hitam serta aiskrim Melaka yang pastinya menjadi kegemaran ramai. Di setiap meja juga tersedia keropok roda untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Jadi silakan menjamu selera, semoga segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini menjadi keberkatan buat kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah menjelang jam 12 tengah hari, insya-Allah sekitar jam 12 tengah hari nanti kita akan menyambut ketibaan rombongan keluarga pengantin perempuan. Mohon para tetamu terus berada di dalam dewan bagi sama-sama kita meraihkan detik yang penuh bermakna ini. Dan juga menjelang jam 12.30 tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan menyaksikan perarakan masuk pasangan Raja Sehari. Perarakan akan diiringi bersama dengan alunan kompang MP3 dan juga alunan selawat taslim serta selawat Jibril. Jadi marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW agar majlis ini dipenuhi keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil anda menikmati juadah hidangan, saya hiburkan anda seketika bersama Zaliha Hamid tukar cincin tempah pelamin. Pastinya menghiburkan untuk anda.